actually one of my favorite animes for this season, dan tak sangka that it is actually quite good because this is actually another weekly shonen jump shonen manga drama related to performative arts oleh Moi Takamasa mangaka dan Suenaga Yuki sebagai penulis cerita, adaptasi oleh Studio Zex. Jadi cerita ni punya pasal nampak girl yang dia nama dia Akane, dia high school student. I think by the end of the season dia macam bukanlah cerita tu pasal high school, tapi macam kau boleh agak lah dia dah nak habis high school. Tak tahu dia dah masuk universiti ke tak, tapi dia adalah seorang aficionado dalam seni rakugo. Rakugo ni adalah seni Jepun lama. It's basically seorang penipu lara. Kerja you duduk, you bercerita kat depan audience. Inilah seni yang dah beratus tahun lama dia. It's quite traditional. Obviously, cerita ni orang heran. Cerita macam ni, macam mana boleh jadi shonen? Tapi dia ada ciri-ciri shonen dia. You see tournament arc, mini tournament arc, atau you can see dalam seni rakugo ni, kau nak masuk bukan jalan-jalan kau boleh masuk. Kau ada cikgu kau, tapi and then kau naik lah level. Biasalah bila dah naik level tu, kau jumpa new character. So macam shonen lah. In fact terasa macam tengok Bleach for example kan, bila Ichigo mula-mula belajar dengan the slightly younger but senior Soul Reapers, and then you go up the ladder or whatever. So sama juga kan ni. Typical traditional arts yang hierarchical, you cannot just go up. It's like macam ni lah, walaupun kerja kau sebagai penipu lara, tapi kau kena belajar. It teaches you about life as well as respecting your elders, things like, you know, kau tak reti bancuh kopi ke, bukakan pintu ke apa, kau kena do all those steps. Tapi the gist of the story is that masa Akane ni budak, ayah dia pun rakugo, tapi ayah dia masa nak buat performance yang menaikkan pangkat dia ke, tak ingat apa the Japanese term for it, but which is a higher level, dia kena, I think not just him, I think the whole bunch of rakugo cast, that's what they call the actual performers, were all fired by the big teachers. So dalam bila kau masuk dalam rakugo ni, kau masuk dalam sekolah dia tau. So Arakawa school ni is the leader tu nama Arakawa. Dia ni very old school, very macam dia kata seni ni penting, kau tak boleh apa, kau ingat kau buat orang semua gelap maknanya kau bagus lah, you know, dia that kind level of ni kan. So ayah dia kena fire macam tu je. So Akane bengang lah. Tapi macam mana pun Akane throughout her teenage, ayah dia tak left rakugo completely, tapi tak pernah menghalang dia macam bergaul dengan macam the senior rakugo performers yang used to be with his school. That is why by the time that she entered this particular competition and got noticed by the guy who fired her father, I mean, in fact, she entered that competition just that she could meet this guy, because the prize for winning it is to have a one-to-one sit down and you can ask any questions you like. So basically dia tanya, apa kau fire bapak aku? Sorry, I've been going on about this, but this is actually I love this story very very much. What are your thoughts on Akane Banashi? Akane Banashi, aku tak habis tengok actually. Aku baru tengok sampai dia habis tournament tu je. Tak silap oh, aku. Sampai dia habis. Cerita Jugamo tu. Waktu dia menang tu kan. Waktu tu aku tengok sampai situ je. Aku tak habis kita tengok. Actually pretty interesting. Aku sebelum aku tengok Akane Banashi, aku tak tahu pun rakugo tu benda apa. Ni first time aku tahu. Actually rakugo tu seni persembahan yang tradisional dekat Jepun kan. Cara dia bercerita pun bukan cara dia bercerita baca buku ke apa, tapi dia lakonkan karakter tu secara atas stage kan, dengan penggunaan suara yang berlainan setiap karakter, penggunaan emosi yang berlainan setiap karakter tu. So benda tu interesting lah untuk aku, sebab benda ni benda yang
kita boleh benda baru kita belajar kan daripada culture Jepun ni. Interestingly aku actually cerita ni quite dialogue driven juga actually. Aku pun tak ada a few part macam aku struggle sikit dah faham berkenaan dengan cerita-cerita yang diorang sampaikan, sebab kebanyakan cerita-cerita diorang sampaikan waktu diorang perform Rakugo ni semua cerita-cerita rakyat kan, cerita-cerita lama tradisional Jepun. Ada dekat tournament tu barulah macam ada macam diorang infuse sikit dengan modern punya elemen kan. Tapi kebanyakan ni traditional punya story lah. So aku struggle sikit nak faham part-part bila diorang perform cerita-cerita traditional. Tapi aku enjoy lah macam mana Akane punya development yang bila dia tengok bapak dia kena reject waktu bapak dia ambil test dulu kan. So sampai bapak dia give up dengan Rakugo, bapak dia start cari kerja biasa apa semua sebab nak survive kan. So Akane ni pun bengangan. Even at one point pun Akane ditentang oleh cikgu dia sendiri kan, waktu diorang tanya besar nanti nak kerja apa, lepas ni nak buat apa kan. So Akane cakap nak jadi Rakugo. Dia a few berbolak balik lah dengan cikgu dia sampai dia ajak cikgu dia datang dekat dia punya performance kan, untuk tengok sendiri Akane ni perform. And then waktu tu lah baru cikgu dia faham kenapa Akane nak perform apa semua. And then cikgu dia pun impressed. Actually Akane punya performance ni memang boleh pergi jauh gila lah. So aku tak habis lagi tengok. So aku macam nak habiskan secepat mungkin. Aku quite looking forward lah actually, like sejauh mana Akane nak bawa benda ni in the future kan. Apa tujuan dia sebenar. Memanglah kita cerita dia bukanlah typical kau nak balas dendam. Nak balas dendam apa? Kalau bapak kau dah cerita bapak kau dah habis. So ni cerita kau nak balas dendam dengan cara macam mana ni actually? Just adakah cerita ni hanya untuk character development Akane ni hanya sampai tahap untuk buktikan diri dia dekat this apa ni competition, orang tu dekat competition dekat orang tua ni lah yang macam ya bapak dia yang terpaling hebat dekat Jepun. Adakah kereta Akane ni akan dibawa sampai tahap tu je? Selepas tu dah tak ada direction. So aku macam what's more untuk Akane. So aku macam looking forward juga apa benda lagi yang diorang nak buat untuk Akane ni. Apa ni animation studio dia sama Tatsuki Fujimoto 72. Yes, 76. So quite nice lah. Quite nice animation lah. Aku impressed juga. Aku first time dengar Rakugo obviously dulu aku suka tengok NHK dekat aku je satellite TV. NHK kalau tunjuk yang untuk orang negara barat atau kat Malaysia tu, dia tunjuk yang English version tu adalah all this documentary with bukanlah techie, tapi they use these Japanese people who can speak English, some of them with good American accent, some of them with bad accent, but you learn lah about culture, and one of them is Rakugo. And then Rakugo ni basically kalau anda yang kalau tak kerti cakap Jepun, susah sikit lah kau nak pergi macam nak tengok dan faham, because banyak juga persembahan tradisi Jepun macam No atau Kabuki yang diorang ada setengah tu cater untuk orang overseas. Dia buatlah titles ke apa, atau bagi kau headphone ke supaya kau faham kan. Tapi Rakugo ni susah sikit because dia macam kalau kau tak tahu bahasa ni, kau tak tahu apa dia kata. So I think masa aku buat Hello Spring last time, aku ada mention ada Rakugoka nama Katsura Sunshine. He's a Canadian and he actually rised up the ranks of Rakugoka like a traditional Japanese. But of course he performed in Japanese. Kau dia boleh cakap Jepun, tapi he's this tubby blonde haired guy. So because of the fact he understands Rakugo performance, he actually does it in English as well. So he is known to have performed around the world lah, Rakugo di dalam bahasa Inggeris. Aku rasa aku pernah sekali mention dalam tu satu cerita Rakugo yang kelakar is about zoo ni perlukan harimau. So dia buat advertisement, Mamat ni kau kena pakai baju harimau ni.
Dan aum supaya budak-budak seronok lah nampak engkau. So dapatlah duit, orang belilah tiket nak pergi zoo because walaupun binatang pun dah tak ada hari. So tapi the punchline of the joke was masa dia dok aum tu dia nampak singa tu dah lari kat dia. So dia macam singa sampai singa cakap lek aku macam kau kak. Tapi cerita dia macam Akane juga, macam the way that macam masa one of them buat narration kan, yang dia pakai Mamat pakai spek tu, dia kata explain kat cikgu sekolah Akane yang tengok tak performance dia kali ni lain sikit, relax je, orang macam tak ada pressure pun, tapi to the point that dia boleh cerita apa, kau boleh macam bayangkan, kau tak nampak Akane dah, kau macam nampak watak tu. So episod tu kau dah tengok dah? Ya, tengok. Masa ending episod tu, maknanya kau dah tengok lah apa cikgu tu cakap. I mean, kau cikgu, the Arakawa tu cakap. Kau ingat tak? Ya, tengok. Aku tak nak spoil kat kau because the meeting after that, I will not say lah what he said. Tapi dia kata, kau tahu kan, kau tak sepatutnya ada kat sini. Ya, sebab orang expect dia lebih beyond that kan. Dia dah power, dia dah pro. Pada orang yang mungkin mula-mula aku macam alamak, dia tahu ke siapa Akane ni? Rupanya tak. Dia tahu, dia recognize Akane punya skill. Asal kau masuk pertandingan sekolah ni? Because kita kena fikir tau. I mean, that's how I love this story is because macam dia diberi syarat oleh cikgu dia nak masuk competition ni, boleh kau guna cerita rakyat bernama Jugemu. Cerita rakyat Jugemu ni aku first time dengar, aku tak ingat benda ni FMAB atau FMA. Dia lawan mamat yang ada scar kat muka tu, yang dia kata nama aku Jugemu. Dia baca dah sampai habis. Itu mamat misai tu. Oh, nama aku pun Jugemu. Itu diorang lawan. Juga siap langkau juga. Itu dia macam apa, ingat aku takut ke juga. Kelakar gila. So dia is a tongue twister. So it's a well loved comedic tale about seorang couple nak ada anak, dah dapat anak, tapi nak dapat bapak dia kata aku nak nama anak aku elok supaya insya-Allah anak dia prosperous. Dia macam parents Gen Z zaman sekarang lah, nak nama anak Putri Bakis, Kasturi, Mawar, Rosso, Titi panjang nama. Tiba-tiba dua perkan nama dia. Tapi masalahnya kan dia pergi jumpa Mang tu cakap nama ni bagus. Lagi tu nama ni bagus. In fact dia dengar semua cerita, dia pakai the whole list jadi nama anak dia. So the moral of the story is, dia kata masa tu anak dia jatuh dalam sungai. Lemas dalam sungai. Lepas tu orang cakap, makcik ni juga panjang gila. Bila dia orang sampai sungai tu, anak tu dah tak ada. Dia ingat nak mati lah. Rupanya anak dia kata, aku tunggu lama sangat. Tak ada lah. Tengah menangis pun sebut nama anak dia juga. Tapi kan the beauty, okay, not just that, the beauty is she had to perform that story 3 times kan, but every time she told it in a different way, and she is so smart. That's why Mama tu. Tapi tu lah, whatever it is, this is a good story worth watching regardless whether you know what Rakugo is like. It's actually quite nice. So looking forward to see season 2. Aku tak beli manga dia, walaupun aku tahu dia WSJ. Aku ingat nak tengok sendiri lah anime dia, because aku rasa performance by Anna Nagase was perfect. In fact, dia punya seiyuu for this was quite good. Nerimaya, mamat rambut panjang yang gigi tu kan, is Eguchi Takuya, which is Lloyd Forger. The actress with the blue hair, Kuragi tu, that's Rie Takahashi, which is Megumin from Konosuba. And then kalau kau tengok kat YouTube, ada behind the scenes. Diorang diajar
buat Rakugo. Because nak mendalami watak, nak tahu semua. So, and they had to perform macam Akane perform depan pakcik-pakcik dekat kafe kecil. Kau buka, kau tulis Akane Banashi BTS keluar, ada subtitle. I think the videos are made by Studio Z or made by Aniplex or whatever lah. So memang formal punya lah. It's quite smart. Diorang ajar lah macam mana nak perform. Because Nanakase had to do that very fast. Jugemu punya tu takkanlah dia orang buat special effect kan. Tu betul. So this one opening and ending song dia is obviously kalau anda tak pernah dengar dia, anda tak kenal lah. Nama dia Keisuke Kuwata. Dia ni uncle lah. Dia ni uncle. Yeah. Pasal aku pernah dengar dia bila 15 tahun lepas ada drama nama Proposal Desakusen. Ada Yui Arakawa, sorry, Masami Nagasawa dengan the girl dengan lelaki tu nama Yamapi, Yamashita whatever his name is. Dia memang heartthrob lah zaman dulu. Cerita tu pasal dia bercinta dengan kawan sekolah dia, tapi ada je benda yang spoil the actual incident that makes them jadi more distant. So cerita tu macam kawan dia tu dah nak kahwin tau dengan cikgu dia, cikgu sekolah dia. So masa dia macam jadi best man ke apa, every single episode dalam drama tu dia dibawa balik ke zaman sekolah dia, diberi peluang untuk correct the mistake that he did. So imagine over the 12 episodes tu, nak tengok dia boleh menang balik tak girl yang dia minat tu. Quite nice lah Proposal Desakusen. And lagu dia by ending dia lah by Keisuke Kuwata. Lagu tu quite poignant juga lah. So when I heard his voice, ini macam pernah dengar dia, kau memang dia. So yes, so that was Akane Banashi and 7.94 though, but never mind lah, still a good score for this. And yeah, looking forward to see what the next season holds. I'm trying not to read the manga actually, but yeah. So I think the next arc is because cikgu dia suruh pergi. Oh, okay, tengok lagi. Aku tak tengok lagi. So yeah, so that was Akane Banashi lah. Ada